Okey, ni baju-baju yang dah lepas unboxing. So, kita nak kutip semuanya. Nak buang punya tag-tag semua. And nak basuh. Okay, nak pergi cuci. Baby nest ni kita nak basuh juga. Kita nak bawa pergi Dopi je. So, untuk baju-baju baby ni, kita akan masukkan dalam laundry bag. Satu uncang untuk baju saja. Ni yang kain besar-besar ni, kita tak ubur dalam laundry bag lah. Tuala yang ni, sebab dia macam berbulu-bulu, so kena masuk dalam laundry bag juga. Okay, dah settle dah semua haul. Yang baby kita dah buat hari tu. Lepas tu ni yang saya punya haul untuk pantang pun dah settle. Sekarang ni nak kemas. Sini nak buka-buka semua, nak basuh. Lepas tu tengok sampah sarapnya, kita akan bungkus masuk buang. Baby punya pakaian pun dah basuh dah. Hari tu saya nak basuh ni apa tilam dia. Nak basuh kat rumah susah kan, macam basuh kat rumah. Jadi bawa pergi dekat Dobi. Kita basuh. Tak ada masalah pun korang. Basuh dia. Mula-mula saya risau nak basuh. Takut dia lunyai ke apa kan. Tapi Alhamdulillah lah. Dia tak lunyai apa pun. Elok je. Dia punya fiber kat dalam pun okey, tak rosak. So nanti kita bungkus dalam ni lah, plastik hitam, plastik sampah tu. Sebab nak balik kampung kan ni. Okay, dan ini hari tu kan saya masukkan dalam laundry bag punya tu, yang jaring net tu kan. So bila dry tu dia macam kering tak kering, so kena sangat kat sini dululah. Lepas tu sama juga dengan baju. Baju pun saya masukkan dalam laundry bag juga. Masukkan dalam jaring ni. Bila dry tu, kalau kita tak keluarkan, memang dia jadi lembab juga kan. So sangkut dululah. Tak lipat masuk dalam ni lagi, hospital kit lagi. Okay. So sekarang ni nak basuh yang ibu punya ni. Basuh semua. Lepas tu saya nak basuh jugalah dengan ni, yang dalam ni. Adik saya dah basuh, tapi saya rasa macam nak repeat basuh sekali lagi. Nanti kita masukkan balik dalam beg ni. Bawah ni pun barut-barut. Ada barut-barut semua tu, nak basuh jugalah. So jomlah kita nak unpack kat barang-barang ibu punya ni. Lepas tu nak basuh terus.
Dah sampai satu barang lagi. Ini adalah Malish punya milkworm. Portable milk warmer. Malish ni top jugalah kan, antara jenama yang top untuk memanaskan susu. Okay. Dia punya adapter.
Wih, banyak juga dia bagi 3, 4, 5. Ada 5 adapter. Boleh sesuaikan dengan saiz botol yang korang pakai lah. Lepas tu pula ni dia punya warmer. Kecil je weh. Saya tak expect lah sekecil ni. Saya ingatkan dia besar sikit kan. Rupanya kau tengok dengan tapak tangan saya. Kecil je. Oh, dah terus on. Kalau tersentuh dia terus on tempat cas dia tutup. Jadi kalau kita nak cuci tu senang lah. Cas dia type C. Dia bagilah wire cas dia ni. Ni wire cas dia. Jimat ruang sebab dia kecil kan. Ini botol yang dia bagi. Kalau nak guna botol yang kita nak direct bagi kat baby tu, bolehlah pilih adapter yang sesuai dengan botol kita guna. Satu lagi barang baru sampai hari ini. Ini adalah baby nasal aspirator. Kita ambil U3 punya brand. Dia tengah promo. Kalau tidak harga dia RM70 lebih. Tapi ni kita beli dapatlah harga RM37. Kita standby in case sesama ke apa ke, tak payahlah nak tunggu-tunggu pergi cari beli ke apa ke kan, semua dah ada dah. Dia dapat bekas kan macam ni lagi senang. Ada cepit untuk ambil tai hidung. Lepas tu ni punya getah lah. Ada 3 jenis getah Ni getah macam ni. Ni macam ni. Sama je lebih kurang. Cuma dia sengit sikit. Yang ni dia straight. Yang ni macam sengit sikit. Lepas tu ni dia punya ni lah. Atas. Dia tu kan. Sudah ada kabel cas dia. Ni dia punya mesin. Berat jugalah. Ada barang sampai lagi. Yang ini adalah massage device Mom Cozy punya. So ini dia lactation massage untuk kita urut bengkak susu. Harga dia 113 saya dapat. So ni dia punya massage device. Lepas tu belakang ni ada dia punya wire charge dia. Wire charge. Dia bagi sekali dengan posh bag untuk kita simpan. Bentuk dia macam ni. Lengkung. So, ngamlah dengan kita punya breast kan. Okay, lepas tu bawah tu cas dia. Cas dia macam tu. Tu nampak. Ada jenis macam tu. Macam magnetik tak? Cuba on. Tak ada bateri lagi kot. Kita kena charge dulu kot. Ini saya nak bawa pergi hospital juga nanti. In case bengkak susu ke apa kan. Bolehlah urut. Lagi satu item sampai. Okay, hari ni saya beli lagi satu lagi botol. Jadi ada extra satu lagi lah kan. Hari tu beli satu Dr. Isla punya. Yang ni saya beli pula jenama ni punya. Nai ni. Nai kenui tah. Nai. Okay, yang ni pun sama juga. Gelas botol juga. Lepas tu dekat kedai tu ada juga insert. Hari tu saya dah ukur kan insert. Untuk nipple saya. So ni saiz yang ngam dengan nipple saya. Ini packaging dia dalam bubble wrap macam ni je.
Dia tak macam Dr. Islah punya, dia ada macam foam tu kan. Polystyrene kan. Yang ni macam ni je. Tapi nasib baik tak ada pecah apa pun. Okey je. Comel lah. Punya. Yang ni murah. Yang ni RM10 je botol dia. Walaupun kaca kan. So ni sama jugalah puting dia macam yang Dr. Islah punya. Dia jenis lebar macam ni. Bentuk segitiga ni kan. Kun. Ni saya ambil sama jugalah yang 80ml punya. 3 ounce. Untuk baby kan. Yang ni puting dia sama juga macam yang Dr. Islah, lembut. Dia ada warna lain juga. Tapi saya ambil warna brown ni. Tapi penutup dia putih. Okey, saya rasa cukuplah 2 botol kot untuk gila-gila kan. Kalau perlukan lagi baru saya beli lain bila dia dah lahir nanti. Ni saya beli plastik ziplock bag yang saya besar. Untuk simpan ni lah benda ni. Tak nak bagi dia berabuk. So kita akan masukkan dalam plastik ziplock ni lah. Okey, ada fasa sampai ada tambahan barang yang saya beli untuk kegunaan pantang. Okay, ini bantal untuk menyusu. Macam mana nak buka ni? Dah elok, dia dah bungkus elok dah kan. Tak payah buka dah lah. Bantal ni dia macam bentuk C tu kan. Korang pernah tengok kan? Nursing pillow tu kan. Lapik dekat, kita letak kat perut kita kan. Lepas tu letak baby kat atas dia. Macam tu lah. Lepas tu ini untuk cuci botol baby. Botol dah beli kan. Tapi dia punya cuci botolnya tak ada. So kena belilah. Saya ambil yang ni, Tiffany baby ni. Kenapa dia dah duduk dalam bekas elok ni. Macam gini. So senang buat travel, buat time balik kampung ke apa ke, bawa ini je lah. Dia dah komplit semua kat dalam ni. Nampak tak? Dia ada tempat terak botol sekali. Itu kan, untuk terak botol. Lepas tu ni boleh buka juga. Macam tu. So ni untuk terak botol. Ini dia punya brush dia, extension dia. Boleh sambung. Nak panjang. Dia jenis silikon lah ni. Lepas tu bila nak cuci dia, nampak tak? Dia boleh lengkung gitu. So boleh cuci dalam botol dia tu kan. Lepas tu ni ada dia punya pump untuk ni. Isi pencuci botol tu lah. Boleh masukkan kat sini. Lepas tu dia bagi dengan emda ni sekali. Ni untuk cuci celah-celahan yang mana susah nak dicapai. Dan juga ada untuk puting. Senang compact kan dia. Macam tu. Gitu. Tiffany baby. Ni harga dia saya dapat RM25. Kalau dia tak bagi voucher tu, harga dia 27 macam tu kot. 27 lebih gitu. Okay, lagi ni apa? Ini adalah untuk cukur kepala baby. Ni ayah dia nak cukur sendiri.
So saya belilah. Ni saya tengok ramai orang recommend, cakap okey kat TikTok kan. Comelnya. Kecil je korang. Tak besar mana pun. Macam mana buka dia? Katanya yang ni nampak macam tajam, tapi dia selamat untuk kepala baby. Nama dia baby clipper. Ini pakai cas ke apa Kecas ke? Oh, ada bateri. Ada bunyi dia. Dia tak kuat sangat, and dia punya getaran pun manja-manja macam tu je lah. Baby mungkin tak takut sangat kot. Kita beli ni bukan apa, benda boleh guna sampai baby membesar, kita nak potong rambut, dia pun boleh kan, nak cukur rambut dia. Ni dia punya charge dia Type C. Masih ada cover lagi kat tempat ni. Okay, lepas tu dia ada ni jugalah. Ni dalam ni aksesori dia. Ni ada menu dia. Lepas tu ni dia bagi wire cas. Dia bagi ni, aku pun tak tahulah, ni mungkin air untuk apa ni, cuci mata dia kot. Okay, ini level potong rambut lah. Ada 3 semua. Tak tahu lah berapa inci ni. Okay, ni nampaknya macam bentuk dia macam tu. Nampak panjang sikit. Dia berbeza-beza. Saiz dia berbeza. Ikut panjang rambut yang kita nak kot. So ni ada brush cuci dia sekali rambut. Ni nanti ayahnya lah yang akan cukur kepala dek baby nanti. Okay, ini lagi satu. Ni cepit kuku baby kot. Iya, cepit kuku baby. Yang ni penting je. Baby keluar daripada perut ni, kadang-kadang kuku dia panjang semua, takut tercakar muka kan. So kita kena ada set dia juga, Gulicula punya. Yang ni yang bestnya sebab dia dah duduk dalam kotak set tau. Ada banyak jenis set cepit kuku apa semua ni kan. Tapi saya berkenan yang Gulicula ni punya. Dia ada ini yang nak ni apa, kepit dekat hidung tu kan. Apa ada lebihan sisa kat hidung ke apa ke. Untuk kita nak pedicure dia. Ni yang cepit kat hidung. Lepas tu kuku baby kan lembut kan. So yang bahagian hujung yang lembut tu kita boleh gunting. Ataupun ni nak buat gunting rambut yang lebih-lebih ke bacak-bacak ke pun boleh je. Tapi selalunya orang buat gunting kuku lah kan. Kuku yang bahagian lembut tu. Lepas tu dia ada bagi ni sogot-sogot. Tak nak bagi dia kasar kuku kan. Okay, lepas tu ni lah cepit kukunya. Kecil je saiz kuku baby kan. Macam tu. Comel. Yang jenis macam mesin macam asah tu kan. Tapi saya macam nyilu. Macam nyilu nak guna. Dekat diri sendiri pun dah nyilu, ni kan pula nak guna kat baby. So saya guna cara old school lah. Cepit kuku guna penyepit je. Itu. So itu je. Dah banyak item kat sini. Belum kemas lagi. Nantilah kita kemas. Sebab saya nak buka baju-baju ni dulu. Nak basuh. Ni saya beli dekat Eco Shop. Kan pergi Eco Shop beli plastik ziplock tu. Nampak ni comel lah pula. Ada teddy bear juga dekat Eco Shop. Yang ni bead dia. Gitu. Walaupun dia belum makan lagi. Tapi boleh guna untuk time menyusukan dia. Ni pun kita nak basuh. Ini semua ni nak bawa keluar lah. Nak basuh.
semuanya. Lepas basuh, saya masukkan balik dalam plastik ni jugalah. Time pantang kat kampung, yang mana guna, kita bawa keluar. Yang tak guna, kita biar. Sebab saya pun tak tahu lah nak bawa balik semua ke tak. Sebab kalau bawa balik sikit kan, tiba-tiba hujan je, dah tak ada baju kan. So, rasanya kita bawa je lah semua balik. Tapi kita pack macam ni jugalah nanti. Setakat mana guna je. Ni pun baju tidur. Tapi lengan pendek. Sebab banyak yang segar-segar, yang fresh-fresh tu, yang malas nak beli baju banyak tu. Nampak tak? Masih segar lagi warna-warna dia. Ni style jaring. Majoritinya baju tidur. Tengoklah, kalau pergi manjaku lagi, mungkin saya akan beli baju siang lagi sikit kot. Ni ada satu baju siang pendek, baju siang juga, romper juga ada 2 romper pendek ni. Sebab jenis romper ni nak beli banyak, nampak dia kecil sangat. Dia so mini, betul-betul boleh pakai tanda pantang je. So pendek, so panjang. Ni nantilah malam nanti terbasah. Buat sekarang ni mesin basuh air paip orang tukang guna. Sebab kita tengah renovate rumah juga sekarang ni. Kipas sampai kita beli infrared thermometer. Ni pun nak standby juga untuk baby. Nanti bila time cucuk-cucuk tu kan, takut dia demam ke apa ke, senang ada alat untuk check.
pakai jenis ni lagi senang kan daripada pakai yang jenis termometer yang panjang tu kan. So kita belilah jenis ni. Oh, dia pakai bateri yang ni. Oops. Bateri kecil. Dia guna bateri kecil yang AAA punya tu. So tak ada bateri, kita kena letak bateri dulu. Kalau kita tak ada pula stok bateri kecil, satu je ada. Dia pakai 2 tu, tak cukup lah. Tak cukup pula bateri mini. Tak boleh lah, nak test tunjuk kat korang okey ke tak kan. Lagi kita ada beli juga ni herba mandian. Banyak saya ambil 14 pack dia tu. Dia dah siap pack macam ni tu tak. Jadi senang kita nak mandi pula, nak rebus. Ambil je satu bungkus ni, kau rebus. Dia boleh sampai 3 kali rebusan. Dia disclaim kat situ lah kan. So rebus untuk mandi pagi dengan mandi petang. Biasanya saya kalau mandi pantang 2 kali lah. Basic 2 kali je mandi. So ni tak tahulah bahan apa herba dia, tapi bau dia best. Memang best gila bau dia. Saya suka bau dia. Semuanya 14 bungkus saya ambil untuk 14 hari lah. 2 minggu kita mandi. Kalau kata perlu lagi, nanti kita order lagi lah. Saya rasa saya pantai kat kampung 2 minggu je kot. Nanti kan balik sini rasa nak mandi herba lagi, kita order je. Dia ada tulis kat sini, mandian herba ini boleh diulang pakai selagi aroma dan warna dia tak hilang. So mandi pagi kau rebus je, lepas tu mandi, lepas tu nak mandi petang tu pula rebus je, boleh guna lagi mandi. Kalau esoknya tu nampak dia okey lagi, warna air dia tak hilang lagi, aroma dia pun tak hilang lagi, boleh lagi guna. So jimat gitu. Kalau dulu-dulu pantang, semua mak-mak pergi cari dekat rumah-rumah jiran apa semua kan, ada tak akar-akar kayu untuk nak mandi pantang kan. Sekarang ni dah tak payah dah. Dah ada dah dekat Shopee, kita beli sajalah, dah siap dah. Senang, tak payah nyusahkan mak-mak dah. Okay, ni kita nak asing-asingkan lah. Yang mana kita nak steril, cuci apa semua kan, dengan yang tak perlu steril. Botol susu kita nak steril. Pam ni pun kita nak steril jugalah. Ni pun ada satu lagi botol susu, kita buka steril jugalah. Ni apa namanya, flask air. Ini kita kena cuci jugalah. Baru aku terlupa pula nak cuci. Lupa nak basuh sekali. Barang-barang baby yang mana nak bawa balik kampung, kita akan masukkan kat dalam box ni je lah nanti. Ini untuk barang hospital. Kita tak pack betul-betul lagi ni. Saya tak bawa semua. Kan dia ada day 3 apa semua kan. Saya akan bawa sikit-sikit je dalam bag. Kiranya nanti yang ni sebakul ni akan tinggal kat dalam kereta. Kalau diperlukan, kita akan minta husband bawa naik je lah nanti masa kat hospital. So yang mana kita akan bawa naik nanti, yang mana kita perlu untuk day 1 dengan label je. Lepas tu next day tu kalau guna, baru kita ambil daripada kereta. Dah siap basuh, dah dry. So kita nak lipat balik lah. Yang adik saya bagi ni, swaddle instant dengan topi dia. Lepas tu barut-barut ni, saya memang langsung tak beli barut sebab benda ni dia tak pakai lama pun. Sampai habis pantang, kita dah stop pakai dah. So yang adik saya bagi dah berlambak, memang tak beli dah. Ada yang tali, ada yang Velcro. So saya akan asingkan Velcro dengan tali. Okay, saya akan gunakan yang Velcro dulu sampai badan baby dah makin besar baru kita guna yang tali. Okay, so nak asingkan dulu.
Ni semua breast pump, kita nak sterilkan dia. Okey, so semuanya dah kita packkan dah dalam tong tu. Orang baby, baju dia, hitam putih, selimut apa semua, pampers, tisu basah. Ni semua pampers je. Pampers baby dengan ibu dia. Sini barang hospital. Ni herba. Dekat situ deterjen, essential. Ni tak tahu nak packing macam mana ni. Ni barang-barang berkaitan dengan susu-susu ni. Rasanya kita akan masukkan dalam satu tempat lah. Pet hospital file. Okey, ni semua breast pump dengan botol susu, flask air semua saya dah sterilkan dah. Saya basuh jugalah isteri. Ni benda penutup dia ni susah gila nak buka dia. Memang ketat betul, tahu tak? Saya tak tutup lah, biar dia terbuka macam ni. Macam ni dia lembik, tahu tak? So senang bila nak bagi tu kan, tutup dia punya muncung tu, picit mulut baby. So kita simpan dalam plastik kecil je. Mana dia? Yang ini kena bawa ke hospital. So kita masukkan dalam beg hospital lah. Yang ni.
Ada barang sampai lagi. Iron gummy. Ini yang untuk tambah darah tu. Dia should be Zilo kan. So nak cuba yang ni pula lah. Harap-harap berkesan lah. Sebelum beranak ni dia naik. Okay, lepas tu ni ada lagi milk booster. Tu yang apa nama tu, yang ada kurma merah, kurma hitam, goji berry, barley, gula batu, rosebud, longan tu kan. So kita beli 20 pack dalam ni, untuk minum time pantang nanti. Tak buka lah sebab dia dah bungkus elok ni kan. Malas nak buka dah. Kalau korang perasan kat TikTok yang selalu jual sachet-sachet RM1 satu tu kan. Ya tu lah. Inilah. Ini adalah tu apa yang pengurusan uri tu rasanya. Dia lah. Set pengurusan uri. Oh, begini ya. Dulu kita tak pernah beli pun. Sekarang ni sebab dah ada satu set macam ni untuk bungkus dia apa semua. Ni dia bagi kain untuk balut, mask, ni apa plastik, garam kasar, asam jawa, asam keping, tali, sabun kan, sabun rasanya, sarung tangan. Bukan plastik, apron. Gitu. So senang, tak payah nak cari-cari bahan dah. Semua dah komplit dalam satu set ni. Cuma bawa balik uri, uruskan je. Mudah sekarang ni kan, semua mudah. Satu lagi barang sampai. Ni saya beli tungku. Diasingkan. Saya ambil tungku macam ni. Kuat bau herba dia. Bau herbal. Siap lighter lagi tu. Dia bagi lilin 2 ketul dengan lighter. Saya ambil sekali dengan vas dia. Ada lagi 2 lilin. Yang baby tak berkuat sangat, yang ibu punya berkuat. So ni dia punya tu lah, pasu dia. Saya ambil pasu yang saya besar terus. Dia ada yang saya kecil, ada yang saya besar. Ambil yang saya besar terus, senang sikit kan. Boleh guna untuk baby sekali. Satu pasu je. Tungku moden. Cara penggunaan dia. Tungku ibu. And this pun baby punya kecil. Comel. Saja saya ambil macam ni. Kenapa malas nak pergi bakar dekat dapur. Tunggu apa tu. Kalau pakai yang batu tu kan. Satu berat. Leceh guna berat-berat ni. Dulu-dulu pantang ada nak angkat batu. Pantang batu tungku tu. Aduh. Jadi macam malas nak menungku. Sebab batu berat. Batu besar pula kan. So ni kita guna macam ni je lah. Dia lebih ringan. Lebih mudah. Tak payah nak susah-susahkan siapa-siapa. Kita burn je dekat sini. Panas kita tungku je terus. Gitu. Ni barang last. Ampayan baby punya tu, yang bertingkik-tingkik tu kan. Okay, untuk yang ni bathtub ni saya beli dekat Manjago. Semalam keluar pergi Manjago, so kita ambil lah yang ni. Actually sebenarnya beli dekat luar dia lagi mahal daripada beli online. Kat online dia lagi murah sebenarnya. Tapi sebab kita takut tak sempat barang sampai, kita ambil je lah sebab nak dekat balik kampung dah. Saya ambil sekali dengan ni, dia punya tempat duduk baby tu kan. Ini kalau kita beli kat online,
Kedai-kedai shopping online lah kan. Dia dapat package sekali tu dengan tab tu. Harga kata silap saya dalam 100 lebih lah, 120 macam tu lah. Tapi kalau beli dekat online, dekat walk-in Manjaku ni, ini kena beli asing. Ini asing. Kau tahu harga dia berapa? Dekat 300 kalau. 300 mahal. Lepas tu ni kita ambil ni juga. Dia macam toto lah, macam toto untuk baby. Untuk kita lapik dekat atas katil. Baby akan tidur atas katil sekali kita nanti. Kita tak beli dah katil-katil baby semua sebab rasa macam benda tak pakai lama kan. Rasa macam tak baloi. So ni je lah. Macam benda tu, dia punya tub tu boleh lagi dia main-main dekat luar. Main air kat luar kan, yang benda tub tu. Lepas tu pula besi tu ada juga kegunaannya nanti. Macam tempat tidur tu kita tak belilah sebab katil baby tu macam pakai sekejap je. Nak beli yang kayu lagi dah tak baloi. Lepas tu ni saya beli lamping juga. Tambah lagi lamping sebab ada 2 je lamping. So kita tambah lagi. Ni ada 8 pieces kat dalam dia. Harga kau tengok RM42.50. Lamping bedong. Tapi yang ni jenis nipis sikit lah. Yang beli dekat TikTok tu dia tebal kan. Lepas tu ni dekat DIY saya beli cawan untuk bawa pergi hospital. Bakul ni pun untuk isi benda-benda nak bawa pergi hospital lah. Makanan-makanan ni. Tu je.